Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan menerangkan mengenai projek inovasi kami yang dinamakan Doblo, iaitu gabungan daripada dua perkataan, dobi dan telur. Nama ini dipilih kerana Doblo menggabungkan dua elemen utama dalam satu bahan bantu mengajar yang kreatif, iaitu dobi mesin ajaib sebagai wakil kata nama am dan telur beracun sebagai wakil kata adjektif. Doblo direka untuk menjadikan pembelajaran bahasa Melayu lebih menyeronokkan, interaktif dan mudah difahami, khususnya dalam tajuk kata nama am dan kata adjektif. Yang pertama, almari kata nama am, di mana terdiri daripada 4. Almari ini menceritakan berkaitan kata nama am bagi memastikan murid lebih memahami berkaitan kata nama am. Murid-murid boleh membuka pengepit daripada baju untuk melihat nota-nota yang tertera pada kata nama am. Yang pertama, manusia, yang terdiri daripada contohnya doktor, guru dan nelayan. Yang kedua pula, benda. Contohnya meja, buku dan kerusi. Yang ketiga, haiwan, dan yang keempat ialah tempat. Mesin basuh ajaib merupakan aktiviti bagi kata nama am tadi. Oleh itu, kami telah mencipta sebuah mesin basuh yang terdapat baju di dalamnya. Pada baju tersebut, ditulis soalan berkaitan kata nama am. Jadi, pelajar akan memasukkan baju yang bertulis kata nama am mengikut kategori yang terdapat pada cawan tersebut. Pertama, murid perlu mengambil baju yang terdapat di dalam mesin basuh. Kemudian, murid membaca soalan. Doktor merawat pesakit itu di hospital dengan sabar. Jadi, doktor merujuk kepada manusia. Murid perlu meletakkan di dalam cawan manusia. Seterusnya, aktiviti kedua adalah telur beracun untuk kata adjektif. Dalam aktiviti ini, murid perlu memecahkan belon berbentuk telur menggunakan lidi. Di dalam telur tersebut terdapat soalan tersembunyi berbentuk ayat panjang dengan tempat kosong dan 4 pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Contohnya, kucing itu kelihatan sangat apabila dimandikan. Pilihan jawapannya adalah A. Cantik, B. Makan, C. Sangkar, D. Tidur. Jadi, jawapan yang betul ialah cantik kerana perkataan itu merupakan kata adjektif yang menerangkan rupa atau keadaan kucing. Jadi, aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga menguji kefahaman murid terhadap penggunaan kata adjektif dalam ayat. Selain itu, Doblo turut dilengkapi dengan 2 nota tambahan. Nota kata nama am disimpan di dalam almari baju, manakala nota kata adjektif berada di dalam reban ayam. Nota-nota ini membantu murid menambah pengetahuan selepas bermain. Di bahagian atas setiap nota turut disertakan kod QR yang boleh diimbas untuk menonton video penerangan tentang kata nama am dan kata adjektif bagi memperkukuh pemahaman murid melalui media digital. Kesimpulannya, Doblo merupakan inovasi pembelajaran yang kreatif dan menyeronokkan dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Ia membantu murid mengenal pasti jenis-jenis kata nama am serta penggunaan kata adjektif dengan cara yang lebih interaktif, menyeronokkan dan mudah difahami. Doblo, dobi mesin ajaib, telur beracun hebat.